Setiap kali dapat gaji, kita ada dua pilihan, nak belanja dulu ataupun simpan dulu. Kalau saya belanja dulu, logik mudahnya bayar bil, beli barang dapur, minyak sikit, makan luar sikit ataupun shopping sikit. Hujung bulan kalau ada lebih baru mula simpan. Tapi masalahnya baki tu jarang sekali wujud. Sebab duit tu cepat sangat habis. Kalau wujud pun rasa macam tak berbaloi nak buat simpanan. Sampai satu masa saya baru tahu ada cara yang mudah dan murah bila mana kita semua nak mula buat simpanan. Dapat sahaja gaji, saya terus asingkan 100, 200 ataupun 300 ringgit kepada simpanan dalam bentuk emas. Simpanan emas ni ubah kewangan saya yang mana dulu payah nak buat simpanan dan sekarang ni dah ada simpanan yang banyak dan saya suka nak buat simpanan. Dan sebenarnya kita semua dah boleh mula buat simpanan emas ni ikut bajet kita sendiri. Berapa pun bajet kita semua boleh mula buat simpanan dalam bentuk emas. Dan yang paling penting, emas ni sangat bantu bila ada kecemasan. Kita boleh jual atau pajak saja emas ni untuk dapatkan tunai dengan segera. Kalau hari ni gaji masuk, kita tak asingkan kepada simpanan, besar kemungkinan sampai bila-bila pun kita tak akan ada simpanan. Cara yang paling mudah bila mana kita nak mula buat simpanan adalah bila dapat sahaja gaji, asingkan dulu kepada simpanan. Dan kalau kita nak simpanan tu bertahan lebih lama, tukarkan saja simpanan tu kepada bentuk emas. Nak tak saya bantu ajar cara mudah dan murah bila mana kita nak mula buat simpanan dalam bentuk emas? Boleh klik saja link di bio saya untuk saya bantu. So, dapat sesuatu, cek komen, jangan lupa follow.